Berapa bajet kalau nak pakai Honda Odyssey ni? Lagi murah ke dari kereta peti ais? Sini Aunty kirakan dari harga body, maintenance dan wear and tear. Kita tengok harga body dia dulu. Harga dia RM164,000 je. Jadi 10% dia RM16,400 je. Road tax dia pula RM738 je. Insurance dia RM6,800 je. Jadi upfront yang korang kena sediakan RM23,900 je. Jadi dengan loan 7 tahun dan interest 2.4%, jadi bulanan awak RM2,050 je. Lagi murah lah dari kereta peti ais tu. Mai sini pula Aunty cerita pasal maintenance dia. Untuk minor service, tukar minyak hitam dan oil filter RM399 je. Untuk major service pula, tambah ATF dan ATF filter, harga dia RM1,200 je. Harga maintenance dia sama dengan harga maintenance Alphard. Harga yang Aunty bagi tu dah termasuk labor, parts dan transport ke rumah korang. Jadi korang tak payahlah susah-susah nak bawa anak pergi workshop sekali. Sekarang kita tengok wear and tear dia pula. Untuk brake pad depan harga dia RM460 satu set. Brake pad belakang pula harga dia RM260 satu set. Untuk tayar sebiji harga dia RM680 je. Jadi full set untuk 4 tayar harga dia RM2,720 je. Aunty kirakan sekali full tank untuk kereta bangsa H ni. Full tank untuk Odyssey ni harga dia RM108 je. Range dia boleh dapat dalam 640 km. Harga minyak tu memanglah murah. Aunty kan pakai harga subsidi minyak madani. Dengan range harga minyak tu, awak boleh bawa family awak jalan-jalan dari KL sampai Kedah. Dari segi harga body, wear and tear dan minyak, Honda Odyssey ni menanglah dari kereta peti ais. So, okey ke tak okey nak pakai kereta bangsa H ni? Kalau okey, jom jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.